Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa hafizullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Jadi setelah mengikhlaskan diri, ada ompek kesilapan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni antara orang Islam yang berpecah daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah, ya, yang membentuk satu manhaj tersendiri dan banyak pandangan dia itu melampau. Mu'tazilah, ya, daripada kalimah azal. Azal ni cabut, ya. Sebab apa? Sebab dia mencabut diri dia daripada Hasan al-Basri, daripada guru asal dia. Kemudian dia keluar dan dia buat satu pandangan sendiri, iaitu tentang Mu'tazilah, pandangan Mu'tazilah, pandangan Mu'tazilah. Jadi orang panggil dia Mu'tazilah tu sebab dia cabut diri dia, lepaskan diri dia daripada guru asal dia tu, ya, gitu. Jadi pandangan-pandangan mereka ni lah yang mempengaruhi banyak orang kita, dan makanya kita harus elakkan benda tu, ya. InsyaAllah nanti akan diterangkan 4 perkara, tapi secara ringkas disebut di peringkat awal. Kalau belajar tauhid ni sangatlah penting dalil naqli dan dalil akli. Dalil akli ni maknanya bukti yang datang daripada akal. Ini tersilap kalau salah memahami makna akal, ya. Jadi takrif akal harus difahami dengan benar, ya. Kemudian falsafah, al-falsafatu kafiratu, falsafah kafir, itu harus dielakkan daripada perbincangan, ya. Kemudian yang ketiga, tiga je lah yang nak kita highlight, ya. Qiyas ghaib ala syahid, mengkiaskan benda ghaib dengan benda yang nampak, jangan dibuat. Tiga ni kalau kita jaga, insya-Allah perbincangan pelajaran tauhid kita tu lurus, ya. Yang pertama, takrif akal tu harus benar. Maksudnya apa? Kita harus faham akal kita ni terbatas. Cukuplah. Ya, akal kita ni terbatas, mahdud. Ya. Sebab Mu'tazilah kata akal kita ni boleh faham apa saja, termasuk benda gaib. Ya, dia nak hurai malaikat Allah macam mana? Allah lah paling banyak yang dibahas. Allah tu gini. Dia tak nampak pun. Ya, sebab dia kata akal tu adalah quwwatu idrak, kekuatan untuk memahami. Salah. Ya, ada benda kita tak boleh faham. Tak percaya? Baca kita Arab ni terjemah. Ya, yang belajar bolehlah kan? Yang tak belajar tak boleh. Ataupun kalau melampau sangat kita Arab, senang jelah ambil surat khabar Tamil tu. Baca terjemah. Boleh tak akal tu nak mentafsir? Tak boleh, ya. Nak baca tak keluar bunyi, kan? Jangankan nak menjelaskan makna kan? Tu nak kata akal terbatas. Kalau surat khabar Tamil tu kita tak mampu nak hurai, nak faham. Ini kan Allah sifatnya yang kita tak pernah tengok. Ya, maka kita beriman dengan sifat Allah tu dengan dalil naqli. Naqli ni Quran dan hadis, ya. Jadi itu yang pertama lah. Kita harus faham kalau belajar tauhid, batas akal tu kena pelihara. Ya, ada benda boleh difikir, ada benda tak boleh difikir. Yang tak boleh difikir tu sebab kita tak mampu. Ya, gitu. Yang kedua tadi, bahaya kalau kita mencampurkan perbahasan tauhid ni dengan falsafah kafir. Al-falsafatu kafiratu. Tu, ya, nanti ada contoh bagi, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita melakukan qiyas ghaib ala syahid. Maknanya melakukan qiyas tu analogi, menyamakan benda yang ghaib yang tak nampak dengan benda yang nyata, syahid, ya, ataupun yang nyata. Itu nanti ada contoh. Tiga ni jaga. Ya, jadi sebelum kita belajar ilmu tauhid, faham dulu akal ni terbatas. Sekali-kali jangan berfikir dengan cara berfikir orang-orang falsafah yang kafir, ya, terutama falsafah Yunani. Dia tiga, falsafah Yunani, falsafah Hindu, falsafah Parsi. Ini penyakit ini, ya. Tu.
Jangan campur dengan Islam. Dan yang terakhir, jangan mengkiaskan benda gaib dengan benda syahid. Maknanya jangan benda yang kita tak nampak tu kita nak kaitkan dengan yang kita nampak. Tu nanti kita bahas ya. Tiga tu pantang. Kalau boleh jaga pantang ni insya-Allah ya. Okey, ni Alung bacakan dulu ya. Bahasa Melayu dia lah. Alung dah terjemahkan. Okey. Berkata orang yang berharapkan rahmat Tuhan yang Maha Berkuasa, iaitu Ahmad yang terkenal dengan panggilan Dardir. Segala pujian tertentu untuk Tuhan yang tertinggi lagi esa, yang sangat mengetahui lagi tunggal, lagi sangat kaya, lagi amat mulia. Dan sebaik-baik ucapan selawat dan ucapan sejahtera ke atas Nabi yang terpilih lagi mulia, dan ke atas keluarga dan para sahabat baginda yang suci, terutama pula teman baginda di dalam gua. Maka ini adalah akidah saniyah, aku namakan ia Al-Kharidah Bahiyah, ringan dan kecil dalam timbangan, tetapi besar ia dalam ilmu pengetahuan. Memadailah engkau dengannya ilmu, jika hendak engkau mencukupi, kerana ia dengan paci seni ini telah meliputi. Kepada Allah, daku berharap menerima amalan ini, mendapat manfaat darinya, kemudian diampunkan pula segala kesilapan. Bahagian-bahagian hukum akal tanpa keraguan ialah wajib, kemudian mustahil, kemudian harus adalah ketiga bahagian. Hendaklah faham kelak akan diberi kenikmatan pada engkau barang yang difaham. Maka wajib dengan sebab syarak atas mukallaf mengenal Allah yang Maha Tinggi, lalu hendaklah engkau ketahui, iaitu ketahui apa yang wajib dan apa yang mustahil, beserta apa yang harus pada hak Allah Ta'ala. Itu sampai bait ke-12. Ya, gitu. Baik, insya-Allah nanti dalam yang ini baru peringkat awal ni tak ada apa-apa insya-Allah ya. Tapi kalau nak mendalami nanti yang terbaik pegang buku lah ya. Kalau tak boleh pun tak apa, kat PDF kat dekat itu pun boleh juga ya. Okey. Itu bahasa Melayu ya. Ini yang aslinya ya. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul mashhuru bid-dardiri, alhamdulillahi aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi, wa afdalus salati wa taslimi ala nabi Mustafa al-karimi wa alihi wa bihi athari la siyama rafiqihi fil ghari. Wa hadhihi al-aqidatun saniyah samaituha al-kharidatal bahiyah, latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi, takfika ilman in turid an taktafi li annaha bi zubdati fanitafi, wallahu arju fi qabuli amali wa naf'a minha thumma ghafar zalali. Aqsamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thumma al-istihala, thumma jawazu salisul aqsami fafhamun hita lazzatal afhami, wa wajibun syara'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyil fa'rifi, ayya'riful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Sampai situ, sampai 12. Kalau baca sama-sama sedap ya. Alung makin gitulah. Ngantuk-ngantuk pun gitu colik waktu tu kan gitu. Jadi cuba kita teliti balik yang terjemahan tadi tu nak bantu ya, tapi belajar dengan terjemahan ni yang pertama hilang seni syair dia tu. Tak boleh dilagukan dah, yang terjemahan tu dah tak dilagukan sebab dia tak ikut pantun, dia tak ikut rima itu. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, rangkap pertama. Rangkap kedua, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun
mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Rangkap ketiga, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Rangkap keempat, yang terakhir, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Diulang. Diulang. Ya, ini ulama, cerdiknya ulama, ya. Dan ini dinamakan bahar rojas. Bahar rojas, ya. Bahar rojas, ya. Rojimzai. Ya, rojimzai. Bahar tu baharo. Bahar ni laut atau ombak. Ya, ombak rojas. Ada sebab dinamakan rojas. Kenapa dinamakan bahar? Sebab dia alunan rima kata. Ya, gitu. Ulama gitu, ya. Ini matanya tebal gini, tapi syarah 700 muka surat. Yang Alun sampaikan yang syarah, ya. Gitu. Okey. Yaqulu raji rahmatil qadiri, telah berkata orang yang berharap rahmat yang maha berkuasa, ai Ahmadu masyhuru bidardiri, iaitu Ahmad yang masyhur dengan panggilan dardir. Tadi itulah yang Alun cerita tadi, ya. Gitu. Alhamdulillahi aliyil wahidi, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang maha tunggal, maha esa, al-alimi fardil ghaniyil majidi, yang maha alim, yang maha mengetahui, maksudnya yang maha esa, yang maha kaya, yang maha terpuji. Wa afdhalus salati wat taslimi, dan segala kelebihan, keutamaan selawat dan taslim, ya, dan salam ala Nabi Mustafa Karimi, ke atas Nabi yang terpilih, yang maha mulia, wa alihi wa sahbi athhari, ya, dan ke atas para sahabatnya yang maha suci, la siyama rafiqihi fil ghari, terutama pada sahabat baginda yang dalam gua, maksud Abu Bakar Siddiq. Ya, ini peristiwa hijrah, ya, dalam gua Nur itu, ya. Jadi dia tak kata Abu Bakar, ini nama pun syair. Dia tak bagi makna terus terang, ya. Gitu. Ini rangkap pertama sampai keempat, cuma nak mengenalkan bahawa yang menulis ni Imam Ahmad yang dipanggil dengan Dardir, ya. Dan di sini juga sebenarnya dia nak buka bahawa dia ni adalah bukan Syiah. Ya, dia adalah ahli sunni, mana ahli sunnah wal jamaah. Bukti dia bukan Syiah, kenapa? Yang pertama, dia memuji dan menyelawat dan selawat ke atas Nabi dan juga para sahabat. Ya, gitu. Sebenarnya orang Syiah ni kenapa dia mencela sahabat? Sebenarnya sebab dia nak batalkan Quran. Ya, sebab yang meriwayatkan Quran secara mutawatir tu adalah sahabat. Jadi kalau boleh dikafirkan sahabat ni, terbatallah Quran tu. Tapi tak dapat. Sebab Quran terpelihara. Ya, lafaz dia tu lafaz yang orang tak boleh nak tiru. Ya, gitu. Itu semua ada dalam bahasan tauhid, ya. Okey. Kemudian bab 1 2 3 4 selesai. Sekarang rangkap 5 sampai 8. Wa hazihi aqidatus saniyah, dan inilah akidah saniyah, ya. Yang dimasukkan dengan akidah saniyah adalah akidah yang kalau dalam bahasa yang lain adalah asy-syarifah, maknanya yang mulia. Dan inilah akidah yang mulia. Samaituha kharidatul bahiyah, ku namakan tulisan ini dengan kharidah bahiyah, ya. Kharidah al-lu'lu'ah, maknanya mutiara. Kharidah mutiara. Kalau bahiyah yang belum pernah ditebuk, sebab mutiara ni kan orang tebuk kalung kan. Ni yang belum tebuk, yang masih orang kata pure lah, masih tulen lah, ya. Dan orang Arab, kalau anak gadis yang masih suci, perawan, dia juga namakan dengan bahiyah, ya. Dan tok nenek kita memang dah lama belajar agama bahasa Arab kan, maka pengantin perempuan yang dah berzina tu dia disebut dengan istilah seperti kelapa dah ditebuk tupai, dengan istilah tebuk. Sebenarnya daripada bahasa Arab bahiyah. Dalam bahasa Arab bahiyah yang tidak lagi, yang belum disentuh, yang belum ditebuk. Mutiara yang belum ditebuk. Sebab yalah kalau nak dijadikan kalung, ditebuk kan, lepas tu
dicantum dengan tali kan, jadi kalung. Jadi yang ni mutiara yang belum ditebuk, bahiyah. Ya, gitu. Dan orang Melayu kita, tok nenek kita ambil kalimah ini tapi dalam lafaz tupai, ya. Tupai yang menebuk kelapa. Ya, kelapa yang dah ditebuk tupai, ya, gitu. Ya, itu. Jadi latifatun saghiratun fil hajmi, latifah, lembut ya, saghirah, sikit ya, kecil ya, fi hajmi, pada timbangan, ya, pada saiz, pada besar kecilnya, lakinnaha kabiratun fil ilmi, tapi besar kepada ilmu, pada ilmu, ya. Memanglah dia punya bait 71 bait saja, tapi 71 bait ni kalau dirapatkan tulisan ni lebih kurang 3 muka surat. Tapi Imam Dardil buat syarah matan Kharidah Bahiyah Ilmu Tauhid ni 700 dekat 800 muka surat. Jadi memanglah matanya kecil tapi syarahnya luas, ya. Gitu. Kemudian dikatakan sini, takfika ilman in turida an taktafi, dan cukuplah padanya ilmu seandainya kamu mengharapkan ilmu itu yang ada pada ilmu tauhid, cukuplah dengan Kharidah Bahiyah ni, ya. Li'annaha bizubdatin fanitafi, kerana ia telah meliputi, zubdah ni sebenarnya mentega. Mentega susu. Susu tu kalau tengok orang lama buat mentega tu, susu tu dia macam apa? Dia pusing kan. Pusing nanti pisah. Air dengan lemak pisah. Lemak tu dia ambil. Dia tepuk-tepuk jadi mentega. Atau zubdah. Ya? Maknanya patinya susu tu lah. Lepas susu tu. Kan? Tu. Jadi ibaratnya Kharidah Bahiyah ni macam tu lah. Macam lepas susu. Macam mentega susu tu. Ya? Dan wallahu arju fi qabuli amali, dan pada Allah lah aku mengharap diterima amal ini, wa naf'a minha summa ghafra zalali, dan manfaat daripadanya kemudian mendapat ghafr, maknanya ampunan, az-zalali, ya. Zalali zunub, maknanya dosa, ya. Gitu. Kemudian masuklah kepada ilmu tauhid. Yang tadi tu belum ilmu tauhid lagi. Ya. Okey. Yang ada matan boleh kita baca dulu. Matan pertama, bait pertama sampai 8, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Kharidah Bahiyah. Yaqulu raji rahmatil qadiri, ay ahmadul mashhuru biddardiri, alhamdulillahi aliyil wahidi, al-alimil fardil ghaniyil majidi, wa afdalus salati wa taslimi ala nabi Mustafa al-karimi wa alihi wa sahbihi athari, la siyama rafiqihi fil ghari. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-kharidatal bahiyah, latifatun saghiratun fil hajmi, lakinnaha kabiratun fil ilmi, takfika ilman in turid an taktafi, li'annaha bi zubdatil fani tafi, wallahu arju fi qubulil amali, wa naf'a minha summa ghafra zalali. Itu dia punya apa, kalau di pondok-pondok benda ni dia hafal. Sebab tu ulama buat benda tu, ya. Menurut orang Sanun, Imam Dardil tak tahu berapa lama dia buat kitab syarahnya tu, tapi matan ini sebenarnya mencakup semua ilmu tauhid, ya. Dia hanya buat dalam satu malam. Dan dia dikatakan bermimpi bertemu Rasulullah SAW tu setiap hari. Makanya selawat Imam Dardil tu diukir di atas marmar, batu marmar putih, ditampal di luar masjid, ya. Jadi ada yang mengatakan kalau rindu dengan Rasul, baca insya-Allah doa, Nabi dapat bertemu Rasulullah SAW, ya. Tapi nak jumpa Nabi ni kena hijab tu dibuang dulu lah,
dosa-dosa. Gitu ya. Gitu. Sebab arwah Profesor Datuk Harundin pernah cerita, ya, dia pernah jumpa mimpi masuk dalam zaman Nabi dan bertemu dengan sahabat dan Rasulullah. Cuma masa tu dia cuma sampai datang, Rasul dekat dalam masjid, dia cuma nampak selipar. Lepas itu dia terjaga. Itu Datuk Harundin. Selipar. Tu. Tu. Itu Harundin. Gitu. Kita tak boleh mimpi. Tu. Tapi Imam Dardil mimpi. Imam Dardil ni lah. Ni mimpi setiap hari, setiap malam. Dan benda itulah jadi kerinduan pada dia. Dia amalan selawatnya tu ada, Alung tangkap gambar. Tangkap gambar lah. Nanti boleh kita share, hafal, boleh amal baca, ya, gitu. Tapi kena cabut hijab dulu, ya, gitu. Azan ya. Ya. Dalam ni tak ada. Dia ada diukir di batu marmar putih dan ditampal di depan Masjid Dardil. Tak ada. Tapi Alung sampai tangkap gambar muka kecil je, tapi yang besar yang tulisan tu lah. Nanti boleh kita, ya, nak baca tu, ya. Kalau mimpi, alhamdulillah, ya, gitu. Dah azan. Nak azan dulu ke nak sambung? Ya, selesai dulu. Okeylah. Alung ikut je, ya. Gitu. Gitu. Tapi memang kalau kita dapat baca gambar-gambar ini memang seronok. Ya, memang seronok. Tapi nanti kita putuskan lah. Jadi sekali lagi, siapa yang berminat nak ambil sanad dengan Alung, photostat, boleh photostat satu muka pun tak apa. Ya, nak buat semua sekali di stapler cantik-cantik pun silakan. PDF Alung dah kasih, ya. Dan benda tu jadi bukti dan hadir di sini. Kalau tak dapat hadir nanti boleh tengok dekat video, ya. Nanti hujung nanti boleh kita ijazahkan, ya. Gitu. Baik, dan sekarang kita nak masuk kepada ilmu tauhid tu. Jadi ilmu tauhid ni bukan menjadikan kita ni berbalah. Salah. Maknanya kalau kita ni macam Mu'tazilah, sampai bunuh-bunuh. Ya, dalam sejarah kita tengok tu berbunuh-bunuh. Yang paling dahsyat cerita Imam Ahmad Hanbal. Tu paling sedih. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, tadi Alung ada cakap pasal kias ghaib ala syahid. Ya, dia mengkiaskan benda yang ghaib, benda yang tak nampak lah, kepada benda yang nampak. Ya, antara yang dia kiaskan tu adalah Quran. Quran ni disebut makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Pasal apa? Sebab Quran tu ada tulisan, ada kertas, ada buku, kan? Makhluk. Dicetak dulu tak ada. Maka dia hadis, dia baru. Makhluk lah. Tu kata Mu'tazilah. Zaman tu zaman Abbasiyah. Kemudian datang Imam Ahmad. Imam Syafi'i kena, ya, ditangkap sama khalifah masa tu. Kau tak mengaku Al-Quran makhluk, ya? Imam Syafi'i ni dia cerdik. Dia kata Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Dia sebut semua kitab tu. Kulluhum makhluqat. Semua ni makhluk. Okey, lepas. Imam Syafi'i. Orang jadi bila sebab Imam Syafi'i dia tak mengiktiraf Quran ni makhluk. Ya, dia mengatakan Quran ni macam kita kata. Kita kata Quran tu apa? Kalamullah. Firman Allah. Sebab tu Quran tu nak pegang kena ada wuduk. Bukan main pegang, kan? Kalau hadas besar jangan baca. Ya, gitu. Kecuali kalau orang belajar Quran, ngaji-ngaji. Ada dalam kitab Iqna', pengecualian untuk orang yang belajar, ya. Itu ya. Ya. Tapi itu pun ketat juga. Okey. Bila dia dah dilepaskan daripada penjara, bukan tak sampai penjara lah, macam tangkapan, kan? Orang tanya lah, Imam, kan? Macam mana kau boleh kata Quran tu makhluk pula?
siap sebut Zabur, Taurat, Injil pula ah. Eden tunjuk tangan Dan ni. Ni tangan ni. Ini ya makhluk dia itu dalam bahasa Arab disebut tauriyah. Jadi mana ada yang kata Quran makhluk? Dia kata tangan Dan ni. Dan kan tunjuk tangan Dan ni. Memang dia sebut Quran. Masa tu kena tangkap. Ya. Khalifah kata wajib beriman Al-Quran makhluk. Kan? Dia tak kata tak. Kan? Dia sebut macam tu kan. Tapi dia tunjuk tangan. Tangan ni. Tapi dia sebut Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Semua ni makhluk. Semua ni. Ni. Tapi semua yang dimasukkan tu jari ni lah. Kan? Quran tu dan tetap beriman kalamullah. Kono ke Imam Ahmad kena tangkap pula. Ya, Imam Ahmad kena tangkap. Tak nak dia ngaku. Dia tak nak terima. Dia tetap mengatakan Quran ni kalamullah. Ya, kena seksa dalam penjara. Sampai habis baju itu. Ya, sampai habis kena di libeh tu, bajunya koyak, sebabnya koyak. Dia berdoa, ya Allah, kalau aku benar, tutuplah aurat aku. Masa itu berlaku karomah ketika dipukul di bahagian aurat, koyak kain tu tercantum. Itu banyak diriwayatkan oleh para khutab, ya, penulis. Gitu. Itu karomahnya Imam Ahmad. Orang tanya Imam Syafi'i lagi bertauriyah. Tauriyah ni bukan bohong. Dia apa bahasa kita tu double meaning, ya. Double meaning, ya. Tu. Sebab Nabi pernah bertauriyah. Ya. Masa hijrah ada orang temu tengah jalan tu. Dia tanya, "Min aina anta?" Lepas tu dia maknanya orang tu tanya. Kan masa tu Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar, jalan kaki dengan naik unta satu, kan? Datang tengah jalan orang tanya, "Kau ni dari mana?" Ya? Nabi jawab, "Minal ma'." Minal ma'. Ma' ni ada dua makna. Ma'un. Satu makna air. Satu lagi nama tempat kat Iraq. Ada satu tempat dekat Iraq namanya Ma'. Dan orang tahu, orang Arab tahu mana ni, kan? Lepas tu orang tu tanya balik, "Al-ma'u fil Iraq?" Maksud kamu mak di Iraq tu ke? Nabi tak jawab. Ya, Nabi tak bohong. Sebab kalau Nabi kata dari Mekah, konon. Sebab memang masa hijrah tu orang cari nak bunuh Nabi, kan? Jadi ada satu orang tanya, "Dari mana kau?" "Min aina anta?" "Minal ma'." "Hal taksidu ma' fil Iraq?" Maksud kamu mak yang tompek kat Iraq tu kah? Nabi tak jawab. Tapi orang tu pun tak bertanya lagi, Nabi jalan lah. Itu namanya tauriyah. Mak makna kedua apa? Air. Jadi betul tak kalau kita tanya, "Kau dari mana?" "Saya daripada air." Ya, memang kita diciptakan oleh Allah awal kejadian dari tanah, minatin. Itu Nabi Adam. Tapi lepas tu adalah minal ma'il mahin. Daripada air yang hina, daripada air mani. Tak adalah lepas Nabi Adam tu orang dibuat daripada tanah, tak ada. Kan? Jadi memang kita berasal dari air. Ya, itu contoh tauriyah. Jadi Imam Syafi'i guna tauriyah sebab Nabi menggunakan tauriyah. Tauriyah bukan bohong. Ya, tauriyah bukan bohong, ya. Okey. Jadi Along ambil 4 rangkap sikit lagi, ya. Sekarang kita masuk pada ilmu tauhid. Jadi contoh Imam Ahmad tadi itu contoh bagaimana benda tu berkaitan tauhid, tapi dia jadi sampai berbunuh-bunuh lah zaman Abbasiyah, ya, zaman khilafah Abbasiyah masa tu. Gitu, ya. Dan benda tu tak reda sampai hari ini. Dan takfiri itu berlaku. Ya, jadi kita belajar tauhid ni daripada akarnya, daripada dalil asasnya, ya. Okey. Baik, di sinilah tadi Alung ada cerita di peringkat awal. Nak belajar ilmu tauhid ni dia ada 2 dalil. Satu dalil aqli, satu dalil
naqli. Senang cerita, satu dalil akal. Satu lagi dalil yang menggunakan Al-Quran dan hadis. Ya, gitu. Ya. Maka kalau guna akal, yang tadi itulah macam Mu'tazilah tadi, dia dah menyimpang jauh. Ya, dah menyimpang jauh. Kita pernah tanya juga, kafir tak Mu'tazilah ni? Jawapan setakat ni kita dengar daripada ulama, dia tak kafir, cuma akidahnya tu ada cacat. Cacat akidah. Ya, surat fil aqidah. Surat, surat. Maknanya cacat, ya. Dia tak kafir. Macam tu kat orang Wahabi, jadi itu Islam, ya. Orang Islam, cuma dia tu bongih ya. Dia suka membidahkan kita, dia, ya. Kita pula tak belajar dalil, tak boleh nak jawab kan, gitu. InsyaAllah nanti kita belajar dalil, ya, gitu. Jadi sebab tu tadi awal tadi Alung sebut, benda pertama sebelum belajar tauhid ni, maka Imam Daril mengatakan hukum akal. Itu benda pertama. Ya, kalau nak belajar tauhid ni hukum akal. Ya. Okey, apa kata Imam Daril? Tadi Alung baca yang bahasa Melayu ya. Kalau yang bahasa Melayu dia disebut macam ni. Bahagian-bahagian hukum akal tanpa keraguan ialah wajib, kemudian mustahil, kemudian harus adalah ketiga bahagian. Hendaklah faham kelak akan diberi kenikmatan pada engkau barang yang difaham. Maka wajib dengan sebab syarat atas mukallaf mengenal Allah yang Maha Tinggi, lalu hendaklah engkau ketahui, iaitu ketahui apa yang wajib dan apa yang mustahil, beserta apa yang harus pada hak Allah Ta'ala. Maksudnya gini. Aqsamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu summa istihala summa jawazu salisul aqsami fafhamu nihta lazzatal afhami wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyil fa'rifi ay ya'riful wajiba wal mahala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Aqsamul hukmil aqli la mahala. Jadi tiga, maknanya jenis-jenis hukum akal ni la mahalah, tanpa keraguan, hiyal wujub, summa istihalah, summal jawaz, salis aqsam. Dia adalah wajib, mustahil dan harus. Ya, tiga jenis. Fafham munihta lazzatal aqsami. Maka fahamilah munihta, kelak akan engkau diberi lazzah, kelazatan afham dalam pemahaman. Jadi dalam baris ni yang pertama, bila nak belajar tauhid, benda pertama yang kita kena faham adalah hukum akal. Ya, hukum akal. Hukum akal ni ada tiga, apa tadi? Wajib, mustahil dengan harus. Ya, gitu. Kemudian dikatakan sini, kalau kau faham tiga ni, maka kau akan mendapatkan kelazatan dalam pemahaman tentang ilmu tauhid ni lah. Ya. Dan ditutup, Alung tutup dengan baris ke-11 dan 12. Wa wajibun syar'an 'ala mukallafi, dan wajib secara syarak ke atas setiap mukallaf ma'rifatullah ali fa'rifi. Ma'rifatullah, yang Maha Tinggi, yang maka ketahuilah. Jadi dua perkara. Yang pertama hukum akal, iaitu wajib, harus dan mustahil. Wajib, mustahil dan harus. Dan kemudian yang kedua adalah kewajipan pertama orang yang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Yang akil dan baligh. Ya, orang dah akil dan baligh, benda pertama yang harus dia faham adalah ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Ay'arifu wajibal wa mahala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala, iaitu mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus pada haknya Allah Ta'ala. Sampai situ. Makanya ilmu tauhid ni, kalau betul kita belajar, kita akan tenang dan rasa penuh mahabbah, penuh kecintaan. Bukan yang jadi berbunuh-bunuh tadi. Ya, tangkap ulama disebat dalam penjara Imam Ahmad Hanbal, ya. Tak meninggallah beliau, ya. Dilepaskan juga akhirnya. Dan dikatakan bahawa hukum akal tu ada tiga. Nanti kita akan
tengok satu-satu hukum akal ni. Ya. Setelah tu kita memahami 3 perkara. Yang pertama tentang ilahiyat. Makna ilahiyat ni maknanya tentang ketuhanan tadilah. Yang kedua tentang nubuat. Ya, dan yang terakhir tentang ghaibiyat. Ini yang paling panjang. Ya, yang paling panjang iaitu ghaibiyat ni apa? Benda-benda ghaib. Benda ghaib. Jadi kalau ditanya apakah asas ilmu tauhid ataupun dengan kata lain apakah bab utama ilmu tauhid? 3 tu. Memahami Tuhan, memahami Rasul dan memahami ghaib. Ya, gitu. Dan orang yang faham ilmu tauhid ni adalah asas utama untuk jadi pendekar. Ya, sebab dia tak boleh bertempur sebab dia berharap dengan makhluk. Dia tak boleh bertempur sebab dia takutkan makhluk. Dia harus bertempur seperti mana Rasul dan sahabat bertempur untuk cari mati. Maksudnya apa? Bertempur untuk mencari syahid. Ya, gitu. Orang sekarang sanggup tak bertempur untuk mati? Ya, ke bertempur untuk lari? Ya, gitu. Dan bekal tauhid inilah yang menjadi bekal para penuntut ilmu yang berlayar sejauh mata memandang. Yang meninggalkan tanah air bertahun-tahun. Ya. Antara ulama yang besar yang pernah berlayar jauh dan meninggalkan meninggalkan sanak saudara, ya, yang Alung memang kaji kitab dia lah. Ya. Orang Perak lah tapi. Orang Perak. Ya. Syekh Idris Marbawi. Ya. Jadi ada dia buat kamus Marbawi. Itu antara kamus terbagus, ya, yang ada. Kemudian Syekh Mazhab Syafi'i, ya. Dia ada buat satu tulisan tentang mazhab Syafi'i berjudul Bahrul Mazi, Lautan Kenikmatan. Ya, tapi mazhab Syafi'i yang berasaskan kepada syarah Sunan Tirmizi. Ya, dia tulis kat situ. Dalam kitab tu dia ada cerita sebelum tu rupanya dia dah lama di Mekah dan lama di tempat yang lain. Dia menamatkan ilmu dia tu 10 tahun di Mesir, di Azhar. Ya. Dan dia telah talaki musyafahah dengan ulama khas mazhab Syafi'i untuk Sunan Tirmizi. Dan dia cerita dalam kitab tu, setiap kali dia balik daripada talaki, langsung dia tulis kitab tu. Dan jadi pernah sekali Alung pergi Bangi, tengok ada kitab tu, harga RM4,000. Ya Allah, harga kita wira. Macam mana nak pandai kita ni kan? Kitab mahal. Kan? Tak boleh lah. Kan? Teringin pandang. Aduh. Kan? Pergi kat Mesir, ada orang jual. Harga dia mesti RM800. $800 genih ni RM400 lah. 10 kali ganda. RM400 mampulah kita beli kan. Alhamdulillah rasalah. Ya, tapi kitab tu kat channel lain. Nak kena buat balik copet ni kan. Banyak masalah. Kan? Nak dihurai. Itu 10 tahun dia menamatkan ilmu di Mesir, kemudian dia balik ke tanah air. Ya. Dan yang terakhir dapat maklumat, dah meninggal dah. Ya. Jadi antara orang kita lah. Dan kalau kita tengok di situ, bekal nombor 1 untuk berlayar jauh ni adalah tauhid. Sebab ketika kita berlayar jauh, kita akan terputus hubungan, malah terputus bekalan daripada tanah air. Ya. Bagaimana tawakal menyerahkan diri. Ya, gitu. Jadi menyerah diri kita kepada Allah SWT tu untuk kita bertahan selama bertahun-tahun. Ya, gitu. Dan itulah juga bekal Alung sebenarnya. Ya, sebab tu ada orang tak tahu, mungkin dia rasa bersalah sebab tak bantu Alung duit. Ada satu tokoh Alung ziarah sebab keluarga tiba-tiba minta maaf Alung, abah ni tak ada duit nak berilah. Apa hal pula abah?
Yang penting doa tu. Duit bagi habis kan. Tapi doa yang tak putus tu, itu yang bantu kan. Yalah. Itu. Jadi gitu. Terus terang, memang duit dia perlukan. Tapi yang paling penting bukan duit, tapi bekal tauhid ni. Bekal tauhid. Jadi anak kita yang tauhid dia tak kuat ni, pergi sana panih. Dan dia tak boleh bertahan dalam tungku api tu. Balik. Ingat tak Alung pernah bawa 5 orang anak tahfiz. Kemudian dia bertugas jadi imam dalam ujian. 4 orang lagi. Alung punya kecewa lah. Seorang bertahan. Alung bawa ompek campur 3, 7 3 tu anak sendiri. Anak sendiri pun panas ni. Sebab abah yang ada lah. Dia tak dapat nak balik kan sebab abah kat situ. Yang 4 orang. Ya, masih ingat ya? Dulu kita ada kan, kita jemput anak tahfiz kita tu. Balik semua seorang. Ya, ada itulah. Jadi memang bekal tauhid ialah yang penting. Sebab tu insya-Allah kalau tauhid kita ni lurus, kekuatan kita tu akan jadi luar biasa. Ya, gitu. Okeylah. Kita tamatkan setakat ini saja.